Aku perasan kan dalam dunia ni ada dua jenis manusia dalam hidup kita ni. Satu, jenis ni jenis yang suka hype orang lain. Dia support, dia bagi semangat, dia nampak orang lain buat sesuatu, dia tepuk tangan. Dia sokong, dia doakan kejayaan orang. And guess what? Orang macam ni selalunya hidup dia penuh dengan benda baik. Hidup dia penuh dengan peluang dan datang. Rezeki dia murah, masuk. Sekeliling pun sayang dia. Tapi ada satu jenis lagi kan, yang suka kritik. Dia suka jatuhkan orang, pantang nampak orang lain maju, dia mesti nak cari salah. Selalu negatif, asyik nak komplain. Kau rasa apa jadi dengan hidup dia? Selalunya kan orang macam ni dia stuck, dia tak pergi ke mana-mana sebab mindset dia penuh dengan negativity. Bila dia sendiri asyik fokus cari kesalahan orang kan, dia lupa dengan kekurangan dia sendiri. Hidup dia jadi miserable sebab energi yang dia keluarkan tu kan, dia ada macam aura rise datang balik kepada dia. So aku percaya yang energi ni memang real lah, aura ni memang real. Apa yang kau bagi, emit to the world, itu yang kau dapat balik. Sebab tu dari kita kecil kan, kita dididik, diajar kalau kita doakan orang lain, benda tu akan berpatah balik pada diri kita. Kalau kita cakap pasal orang, benda tu pun akan refer balik ke hidup kita. Jadi kalau kau nak hidup lebih baik kan, lebih bahagia, cuba tengok cara kau layan orang. Support orang, bagi kata semangat, berikan kejayaan orang lain. Sebab apa yang kau bagi pada dunia kan, dunia akan bagi balik pada kau. So next time, sebelum kau judge atau kritik orang lain, ingat, The Gembul ada 7 biji semuanya. Salah lah. Sebenarnya kau tengah define kehidupan kau sendiri. The end.